3, 2, 1, action! Sketsa Johara. Assalamualaikum, Tok Penghulu. Tengok ke langit hari suram. Uish. Waalaikumsalam. Loh, pantun lah Tok Penghulu. Anak itik mati terkujat. Datang ni apa hajat? Akulah tu. Ya, kau yang Assalamualaikum Atok. Atuk ni buka pantun. Bukan pantun Pakai baju. Ketat. Oh, sambungkan. Memang kami datang ada hajat. Nak tanya sikit lah Tok Ketua ya. Ya, Kalau tidak saya. berpantun pun Tok Ketua ada anak seorang yang masih lagi belum berkahwin ya. Tengok kungfu cerita Yip Man. Kami datang nak petik bunga di taman. Itulah dia. Sip, tom. Kebetulan memang bunga Atuk ada lagi sekuntum. Jalan-jalan jumpa hantu. Kalau macam tu eloklah tu. Tok, pantun dah lama dah ni Tok. Kita tak tengok lagi bunganya. Tunjukkanlah Tok. Ni lah dia. Dia pemalu lah. Dia pemalu Dia pandai pantun lah ni. Tunjuk. Okeylah. Hari-hari kita semayang. Medok sini sayang. Amboi dia pentuk ni. Minum air kuih bahulu. Kalau nak bersayang-sayang minta izin dulu. Okey, kita nak bincang pasal Ya, nak ni lah pasal yang ni dah keluar tapi dah tak tunjuk keluar. muka ya Ray ya. Anak kambing dengan katak. Korang berdua ni lapar ke tak? Okeylah Tok. Hari-hari saya tengok lawak keda. Memang kami berdua ni dah sangat-sangat lapar lah Tok De. Ini Tok De kan? Dia tak ada. Budak-budak orang tengah ada. Yang pergi tengok apa yang ada. Ada burung ada kumbang. Baiklah bang. Ni isteri saya. Suara sama macam anak ni. Tak ada, saya belum anak. Oh, kahwin kita orang. Kita orang baru kahwin. Oh, yang keluar tadi tu? Oh, bukan bunganya. Itu bunga lah. Bunga kat rumah ni lah. Yang kita ni datang nak masuk Minang ni. Rumah sebelah kot. Alamat dia berapa? 32/8 Section 18 Shah Alam. Sini PJ. Sketsa Johara setiap Isnin hingga Jumaat jam 7.05 pagi dan 9.05 pagi.